Selami lautan dalam terbaik Zul Mengkudu Terapi. Kawan-kawan, kalau siapa nak produk ada sahabat saya ni, Zul Mengkudu Terapi, kudu kawan-kawan Mengkudu ni di antara yang salah satunya Allah ciptakan buah dan juga dari pokok dia tu kan, semuanya berhasil luar biasa. Mengkudu ni sampai dia kena kanser kan, cuba konteks saya sahabat sini Zul Mengkudu Terapi. Dia lebih pakar lah kalau dia nak cerita dalam bab tu, lebih arif. InsyaAllah boleh follow Zul Mengkudu Terapi. Mungkin kalau siapa yang ada masalah-masalah dalaman, ini bukan ubat sebenarnya bukan ubat, ini lebih kepada kita makanan tambahan kesihatan. Jadi kita tak boleh nak claim madu ni adalah ubat dan barang-barang produk yang ada kat pesan tu semua ubat. Tak boleh sebab benda-benda ni kita kena jadikan mindset kita sebagai makanan tambahan, makanan kesihatan, suplemen lah. Dia bukan ubat. Kalau ubat tu kita dah claim macam ianya memang confirm boleh baik. Dia khusus tu dah yang dah buat kajian tu boleh tapi ini lebih kepada makanan tambahan, makanan sunnah. InsyaAllah. Terima kasih herba, terima kasih sahabat. InsyaAllah herba bagus sahabat. Sejak zaman-zaman dulu lagi herba ni, kalau kita tengok di China dengan kaya dengan dia punya kekayaannya ginseng. Kalau di Arab apa orang ni, Arab dengan dia punya madu di Yaman, madu sidir kan. Kalau India dengan herba-herba Melayu, apa yang nak dibanggakan tempat kita Malaysia, Asia ni. Mengkudu di antara benda yang boleh sepatutnya boleh dibanggakan. Sebab itu kita ni, hutan kita ni banyak benda-benda yang sememangnya khazanah yang mungkin nak kata kurang kajian, ada juga kajian kan, tapi tak tahulah macam mana untuk pasaran dunia tu boleh terkenal kan. Jadi rakan saya terima kasih banyak boleh support kawan-kawan saya yang menjual madu, kawan-kawan kita yang menjual herba macam salah satunya Zul Mengkudu Terapi ni. InsyaAllah support kawan, InsyaAllah baik. Jadi